Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwani binti Abu Seman, merupakan pelajar PDPP COS Pendidikan Islam. Pada hari ini saya akan berkongsi mengenai kes-kes salah laku yang berkaitan dengan etika dan perundangan yang melibatkan guru-guru di Malaysia. InsyaAllah, pada hari ini saya akan berkongsi dua kes salah laku yang melibatkan guru-guru di Malaysia. Terlebih dahulu sedikit pengenalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Guru merupakan tonggak utama dalam membentuk sahsiah dan menyampaikan ilmu kepada generasi yang akan datang. Peranan guru bukan sahaja terhad kepada penyampaian ilmu, pengetahuan, tetapi mereka bertindak sebagai pembimbing, pembentuk akhlak dan juga suri teladan kepada murid. Dalam konteks ini, guru memainkan peranan dalam mencorakkan masa depan negara kerana generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan berwibawa lahir daripada didikan dan asuhan yang berkualiti. Oleh itu, guru perlu sentiasa mematuhi etika profesional dalam aspek pengajaran, tingkah laku dan juga etika perkhidmatan awam. Etika profesional seorang guru merangkumi pelbagai aspek seperti integriti, keikhlasan dalam menyampaikan ilmu, keadilan dalam memberi layanan kepada murid serta menjaga maruah dan nama baik profesion perguruan. Guru juga perlu mematuhi peraturan dan tata cara perkhidmatan awam seperti menjaga kerahsiaan maklumat, tidak menyalahgunakan kuasa dan menghindari konflik kepentingan. Sikap dan kelakuan guru yang beretika akan membina kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan menjamin kualiti pendidikan yang disampaikan. Namun begitu, masih terdapat segelintir guru yang terlibat dalam salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan yang mulia ini. Antara salah laku yang sering dilaporkan termasuklah ketidakhadiran tanpa sebab, salah guna kuasa, gangguan seksual, penyalahgunaan media sosial serta kegagalan melaksanakan tugas dengan jujur dan amanah. Tindakan seperti ini bukan sahaja menjejaskan reputasi individu tersebut, malah turut memberi kesan yang buruk terhadap pandangan masyarakat terhadap keseluruhan profesion perguruan. Apabila masyarakat hilang kepercayaan terhadap guru, ia boleh menjejaskan kerjasama antara ibu bapa dan sekolah serta memberi kesan negatif kepada perkembangan murid. Baiklah, sedikit perkongsian mengenai jenis-jenis etika dan juga penerangan ringkas. Baik, etika yang pertama adalah etika profesional, iaitu mematuhi kod etika perguruan seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, kita ada etika pengajaran, iaitu melibatkan teknik penyampaian, keadilan kepada murid, penggunaan bahasa yang sopan dan juga bersikap adil. Dan yang ketiga, etika tingkah laku, yakni bersopan santun, tidak melanggar norma sosial dan juga budaya masyarakat. Dan yang keempat, etika perkhidmatan awam, melibatkan pematuhan kepada peraturan-peraturan perkhidmatan, disiplin kerja dan menjaga imej institusi pendidikan. Kes yang pertama melibatkan seorang guru, iaitu Freddy atau Ampat Unsin yang berumur 56 tahun. Beliau merupakan seorang guru disiplin di salah sebuah sekolah rendah di Beluran, Sabah. Antara kesalahan beliau adalah merogol, mencabul dan juga meliwat. Mangsa terdapat 8 orang murid perempuan yang berusia antara 6 hingga 10 tahun. Kesalahan merogol melibatkan 2 orang murid berusia 9 dan juga 10 tahun berlaku pada November tahun 2015 dan juga antara Mac dan Julai tahun 2016. Bagi kes cabul,
melibatkan beberapa orang murid antara Januari hingga Julai pada tahun 2016. Seterusnya, bagi kes liwat, melibatkan seorang murid berusia 10 tahun berlaku antara Jun hingga Julai pada tahun 2016. Tempat kejadian berlaku di sekolah tempat tertuduh bertugas di Beluran. Hukuman yang dijatuhkan kepada beliau adalah penjara berjumlah 80 tahun dan sebatan 20 kali. Tarikh keputusan mahkamah dikeluarkan pada tahun 2019 iaitu pada 26 Ogos. Baiklah, berkaitan dengan etika salah laku iaitu penyalahgunaan kuasa dan juga kepercayaan, iaitu pelanggaran etika profesional. Sebagai seorang guru disiplin, tertuduh sepatutnya memainkan peranan sebagai penjaga keselamatan, pembimbing moral dan juga contoh teladan kepada murid-murid. Namun, tindakan beliau melakukan jenayah seksual terhadap murid adalah satu pengkhianatan yang besar terhadap profesion perguruan yang sangat serius. Tertuduh telah menyalahgunakan peranan yang diberikan oleh pihak sekolah untuk memenuhi kehendak nafsu peribadi sekaligus mencabuli nilai-nilai asas seorang pendidik seperti amanah, integriti dan juga tanggungjawab. Tindakan ini menunjukkan ketiada sifat ihsan dan juga keprihatinan terhadap keselamatan serta kesejahteraan murid yang sepatutnya dilindungi. Ini juga melanggar prinsip utama dalam Kod Etika Perguruan yang menekankan kepentingan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan juga menyokong. Kedudukan tertuduh sebagai guru disiplin telah meletakkan beliau dalam posisi kuasa dan kawalan ke atas murid-murid. Murid-murid sering melihat guru disiplin sebagai seorang figura yang dominan, dihormati dan juga berkuasa. Eksploitasi kedudukan ini menjadikan murid berada dalam keadaan tidak berdaya, mereka takut untuk melawan, melaporkan atau menyoal tindakan tertuduh. Dalam sesetengah kes, murid mungkin keliru antara hukuman disiplin biasa dengan bentuk penderaan yang berlaku. Perkara ini menunjukkan bagaimana kuasa boleh disalahgunakan secara sistematik untuk menindas dan mengeksploitasi golongan yang lemah. Ini adalah bentuk penderaan kuasa yang sangat berbahaya dalam institusi pendidikan. Seterusnya berkaitan dengan kesan terhadap mangsa. Yang pertama, trauma fizikal dan juga emosi. Mangsa yang terlibat berisiko mengalami trauma yang panjang termasuk kemurungan, keresahan, gangguan tidur serta gangguan stres pasca trauma iaitu PTSD. Peristiwa sebegini boleh menjejaskan perkembangan emosi, psikologi dan juga sosial mereka. Dalam kes-kes tertentu, mangsa mungkin membentuk rasa benci terhadap institusi pendidikan, mengalami masalah kepercayaan terhadap orang dewasa dan berasa malu atau bersalah walaupun bukan salah mereka. Trauma ini bukan sahaja memberi kesan semasa kejadian, malah boleh berpanjangan sehingga ke dewasa. Yang kedua, berkaitan dengan gangguan pembelajaran. Mangsa mungkin sukar untuk memberi tumpuan dalam kelas atau berasa tertekan setiap kali berada di dalam persekitaran sekolah, terutamanya jika peristiwa itu berlaku di dalam kawasan sekolah. Perasaan takut, malu ataupun bimbang boleh mengganggu proses pembelajaran secara serius. Kesannya, prestasi pembelajaran akademik menurun dan minat terhadap pendidikan boleh hilang. Sesetengah murid mungkin memilih untuk ponting sekolah atau berhenti terus daripada belajar sepenuhnya akibat daripada kesan psikologi yang amat berat.
Baiklah, seterusnya implikasi terhadap institusi pendidikan berkaitan dengan isu ini. Yang pertama, kerosakan reputasi sekolah. Salah laku sebegini akan menyebabkan nama baik sekolah tercemar di mata masyarakat. Imej sekolah sebagai tempat yang selamat dan juga kondusif untuk pembelajaran akan terjejas. Media dan masyarakat akan menumpukan perhatian kepada kelemahan dalam sistem pengurusan sekolah, termasuk soal pemantauan guru, pelaporan kes dan perlindungan kepada murid. Kesannya, sekolah akan kehilangan kepercayaan daripada ibu bapa dan masyarakat setempat. Implikasi yang kedua, ketakutan dalam kalangan murid dan juga ibu bapa. Insiden seperti ini menimbulkan suasana ketakutan dan kebimbangan dalam kalangan murid dan ibu bapa. Ibu bapa mungkin mula meragui keselamatan anak mereka di sekolah dan menuntut kawalan yang lebih ketat. Manakala murid akan berasa tidak selamat dan juga tertekan. Keadaan ini boleh menjejaskan keharmonian persekitaran sekolah dan menimbulkan jurang komunikasi antara guru dan murid kerana hilangnya rasa kepercayaan. Baiklah, kes yang seterusnya iaitu melibatkan seorang guru yang bernama Muhammad Romzi Zahari yang berumur 46 tahun. Beliau merupakan seorang guru penolong kanan hal ehwal murid di Sekolah Kebangsaan Rancangan Penempatan Semula Kemar Grid. Antara kesalahan beliau adalah yang pertama, pecah amanah dan juga pemalsuan dokumen. Baik, berkaitan dengan pecah amanah, beliau telah menyeleweng wang tunai berjumlah RM11,500 daripada peruntukan RM349,650 yang sepatutnya diserahkan kepada 24 murid miskin. Berkaitan dengan pemalsuan dokumen, beliau telah memasukkan borang akuan penerimaan bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin 2013 atas nama 24 murid tersebut. Tempat kejadian berlaku di Pejabat Sekolah Kebangsaan RPS Kemar Grid. Tempoh kejadian antara Julai hingga September pada tahun 2013. Tarikh pengakuan bersalah beliau pada 4 September 2018. Tertuduh telah dituduh atas 24 pertuduhan pecah amanah di bawah Seksyen 409 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun, sebat dan juga denda jika sabit kesalahan. Beliau juga tertuduh atas 24 pertuduhan pemalsuan dokumen di bawah Seksyen 468 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah telah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM24,000 dengan seorang penjamin daripada anggota keluarga. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan pelanggaran etika profesional. Yang pertama berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa. Sebagai penolong kanan hal ehwal murid, individu ini memegang jawatan yang memerlukan integriti dan juga kejujuran yang tinggi. Dalam kedudukan ini, beliau bertanggungjawab menguruskan bantuan kewangan kepada pelajar yang memerlukan, khususnya golongan berpendapatan rendah. Namun, tindakan menyeleweng dana tersebut menunjukkan penyalahgunaan kuasa demi kepentingan peribadi. Ia bukan sahaja mencemarkan nama baik profesion perguruan, malah melanggar prinsip amanah dan tanggungjawab yang menjadi teras kepada etika profesional sebagai seorang pendidik. Tindakan ini membuktikan kegagalan dalam melaksanakan tugas dengan adil dan telus serta menunjukkan ketidakmampuan untuk meletakkan kepentingan pelajar di hadapan kepentingan diri sendiri. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan pemalsuan dokumen rasmi, iaitu pemalsuan dokumen rasmi adalah salah satu tindakan yang disengajakan untuk menipu pihak atasan ataupun pihak berkuasa demi menutup kesalahan yang dilakukan. Dalam kes ini,
Pemalsuan dilakukan untuk menyembunyikan penyelewengan dana yang telah berlaku. Tindakan ini bukan sahaja melibatkan unsur penipuan, tetapi turut menunjukkan satu bentuk niat yang jahat yang disengajakan. Ia mencerminkan keruntuhan nilai integriti dalam diri tertuduh, pelanggaran serius terhadap prinsip profesionalisme dan juga kepercayaan yang diberikan oleh pihak pengurusan sekolah dan juga Kementerian Pendidikan. Baiklah, seterusnya kesan terhadap pelajar dan juga sekolah. Yang pertama, kerosakan kepada pelajar miskin. Dana yang sepatutnya digunakan untuk membantu pelajar miskin dalam bentuk makanan, pakaian, maupun peralatan sekolah ataupun sokongan lain telah disalahgunakan. Ini telah mengakibatkan pelajar yang benar-benar memerlukan tidak menerima bantuan yang sewajarnya. Akibatnya, prestasi akademik dan juga kesejahteraan kepada pelajar boleh terjejas, terutama bagi mereka yang sangat bergantung kepada bantuan sekolah untuk meneruskan pembelajaran dengan sempurna. Ketidakadilan ini boleh menyebabkan jurang pendidikan yang lebih luas antara pelajar miskin dan juga pelajar yang lain. Yang kedua, imej sekolah tercemar. Kes salah laku seperti ini boleh mencemarkan nama baik sekolah di mata masyarakat. Ibu bapa mungkin hilang kepercayaan terhadap pihak sekolah dan enggan bekerjasama dalam aktiviti ataupun program sekolah. Selain itu, masyarakat akan mula mempersoalkan tahap integriti pihak pengurusan yang akhirnya boleh menjejaskan sokongan luar terhadap sekolah. Imej negatif ini juga boleh memberi kesan kepada motivasi guru yang lain dan menjejaskan semangat berpasukan di kalangan warga sekolah. Seterusnya, implikasi undang-undang. Yang pertama, pecah amanah. Mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiasaan, individu yang melakukan pecah amanah jenayah dalam kapasiti sebagai penjawat awam boleh dikenakan hukuman yang sangat berat. Ini termasuk penjara sehingga 10 tahun, sebat dan juga denda. Kesalahan ini dikategorikan sebagai serius kerana ia melibatkan unsur penipuan dan penyalahgunaan kedudukan demi kepentingan peribadi dalam urusan awam. Yang kedua, berkaitan dengan pemalsuan dokumen. Tindakan memasukkan dokumen rasmi bagi menutup penyelewengan melanggar Seksyen 468 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan juga denda. Pemalsuan ini dianggap satu jenayah yang serius kerana boleh menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi pendidikan. Selain menunjukkan perbuatan yang penuh niat untuk menipu dan menutup kesalahan dengan cara yang tidak bermoral. Seterusnya, berkaitan dengan cadangan dan juga penambahbaikan bagi kes-kes salah laku yang melibatkan guru di Malaysia. Yang pertama adalah dengan mengadakan latihan berkala tentang etika dan juga perundangan untuk semua guru. Guru perlu diberi latihan berstruktur dan juga berkala yang memberi fokus kepada etika perguruan, tanggungjawab profesional serta aspek perundangan yang berkaitan dengan profesion pendidikan. Latihan ini juga perlu dijalankan sekurang-kurangnya sekali setahun agar semua pendidik sentiasa diingatkan tentang batas-batas tingkah laku yang wajar dan akibat undang-undang sekiranya melanggar. Baik, cadangan yang kedua adalah pemantauan berterusan oleh pentadbir sekolah. Pentadbiran sekolah perlu memainkan peranan yang aktif dalam memantau interaksi guru dan juga murid serta memastikan sistem pelaporan dalaman yang berkesan dan mesra pelajar diwujudkan. Antaranya termasuklah menyediakan ruang aduan sulit dan selamat untuk murid, menjalankan pemeriksaan latar belakang secara berkala ke atas guru, mengadakan pemantauan mengejut terhadap kelas atau aktiviti luar bilik belajar dan seterusnya melibatkan guru kaunseling dan PIBG dalam memantau kesejahteraan murid.
Pendekatan pemantauan ini membantu mengesan tingkah laku mencurigakan lebih awal serta membina budaya accountability dalam kalangan guru dan juga staf di sekolah. Dan cadangan yang ketiga adalah penekanan nilai murni dalam latihan perguruan. Institusi-institusi latihan perguruan seperti IPG dan universiti pendidikan perlu memberikan penekanan mendalam terhadap nilai-nilai murni seperti integriti, amanah, hormat dan tanggungjawab dalam semua kursus profesionalism. Pendidikan nilai bukan sahaja diajar secara teori tetapi juga diterapkan melalui simulasi situasi sebenar di sekolah, modul pembentukan sasiah guru dan juga pembinaan refleksi kendiri tentang peranan sebagai pendidik. Dengan pemupukan nilai murni dan dari peringkat awal latihan, bakal guru akan lebih bersedia menghadapi cabaran yang sebenar dalam dunia pendidikan dengan kepekaan moral dan juga etika yang tinggi. Sebagai kesimpulannya, guru adalah cerminan dalam sistem pendidikan negara. Setiap guru perlu sentiasa mengamalkan nilai-nilai profesionalisme dan menghindari salah laku yang boleh mencemarkan nama baik profesi perguruan. Pemahaman yang jelas tentang etika dan juga undang-undang adalah asas kepada pembangunan kerjaya guru yang berintegriti.